Cuba tengok ini. Tembak tak tu? Double layer kita ikat double layer. Okey, ini kita guna yang ini. Okey, mantap termantap. Okey. Mantap tak mantap? Itu dia. Ya, mantap ke mantap? Mestilah mantap. Ni, tengok ni. Okey, nak rendam ni. Jom kita rendam. Ni air biasa. Ni kita buat air campuran. Kita kacau dulu. Busuklah sikit. Nak buat macam mana? Kan? Baru kita lentak ini. Itu dia. Iya, kasih tarik. Iya, kasih tarik dia. Baru kita letak ini. Kita letak ini. 1 minggu kita rendam 1 minggu. 1 minggu kita rendam. Barulah kita mak kau. 1 minggu kita rendam rendam 1 minggu ni. Tapi kena buat ni dululah tu, nampak tak? Cicing dulu. Buat cicing dulu. Lepas tu rendam dia. Haprak lah sikit bau tu. Kena tahan lah kan. Dasarlah. Bau tu macam apa dah panggil? Anak-anak hiung. Anak-anak hiung. Rendam dia. Okey. Baru kita jalin. Ya, baru kita jalin. Ikatan yang sangat cantik. Lepas tu lepas jalin, baru kita rendam dengan air biasa. Ya, tengok ni. Nampak tak? Rendam dengan air biasa ni. Tu. Ni 1 minggu. Ini 1 minggu. Okey. Lancar.